Nombor 13. Umur Syifa 10 tahun 7 bulan. Abangnya 12 tahun 2 bulan. Ni biasa cari tambah jumlah atau beza. Kau beza. Dalam bulan dia nak antara Syifa dan abangnya. Okey. Dia nak cari beza, operasi tolak. Jadi maksudnya, kita buatlah dia punya jalur dia. Tahun, bulan. 12, 5, 10, 7. Okey dah. Okey. So, awak kena ingat tajuk unit masa pinjam tak cukup bukannya 10. Dia ada ikut dia punya sifat dia. Kalau minit 60. Kalau tahun 12. Kalau dekad 10. Kalau abad 100. Kalau hari 24 jam. Gitu. So sekarang ni ialah bulan. So bulan. So maksudnya jika tak cukup, awak kena ingat berapa bulan dia naik taraf jadi 1 tahun. So jawapannya ialah 12 bulan. So 5 bulan tak boleh tolak 7 bulan. Ini cikgu ajar cara yang basic biasa je. Jadi pinjam setahun. So 12 tahun pinjam setahun tinggal 11. So sini 5 ni akan tambah 12. So nombor yang baru ialah 17 tolak 7. Jadi dapat 10 bulan. Sini tinggal 1 tahun. So jawapannya 1 tahun 10 bulan. Tapi dengan bulan. Ingat lagi sekali 1 tahun berapa bulan? 12. Maknanya 10 tambah 12. Jadilah 22 bulan perbezaannya. Okey, boleh faham? Okey, alhamdulillah.